billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan membentangkan dalam bab tanda-tanda hari kiamat, yakni keimanan yang wajib diyakini menurut kitab Akidah Tahawiyah Jabatan Mufti Selangor. Kalau kita lihat, hari kiamat merupakan salah satu rukun iman yang wajib dipercayai oleh setiap orang Muslim. Dalam kitab Akidah Tahawiyah, Imam Abu Ja'far At-Tahawi menegaskan bahawa ahli sunnah wal jamaah beriman kepada semua tanda-tanda hari kiamat yang sahih disebut dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Keimanan terhadap tanda-tanda kiamat bukan sekadar mengetahui peristiwa masa depan, tetapi ia bertujuan meningkatkan keinsafan dan persediaan menghadapi hari pembalasan. Apakah tanda-tanda hari kiamat? Tanda-tanda hari kiamat ialah peristiwa yang akan berlaku sebelum berlakunya hari kiamat sebagai petunjuk bahawa dunia semakin hampir kepada penghujungnya. Tanda-tanda ini terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah tanda-tanda kecil, yakni asyrat as-sa'ah as-surah. Antaranya, yang pertama, diutuskan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Dan yang kedua, banyaknya fitnah dan peperangan. Dan yang ketiga, berleluasanya maksiat dan kerosakan moral. Dan yang keempat, amanah disia-siakan. Yang kelima, masa terasa semakin singkat. Yang keenam, banyaknya berlaku pembunuhan. Dan yang terakhir, manusia berlumba-lumba membina bangunan yang tinggi. Sebahagian besar tanda-tanda kecil ini telah berlaku dan sedang berlaku pada zaman kita sekarang. Jadi yang kedua, tanda-tanda besar, yakni asyrat as-sa'ah al-kubra. Dalam akidah Tahawiyah, Imam Tahawi menyebut beberapa tanda-tanda besar yang wajib diimani berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Yang pertama adalah kemunculan Imam Al-Mahdi. Dan yang kedua, kemunculan Al-Masihud Dajjal. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa AS dari langit. Dan yang keempat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima, terbit matahari dari sebelah barat. Dan yang terakhir, munculnya binatang melata yang dikenali sebagai Dabbatul Ard. Semua peristiwa ini termasuk perkara gaib yang wajib diterima berdasarkan wahyu. Kalau kita lihat, Imam At-Tahawi menyatakan bahawa umat Islam wajib beriman kepada kemunculan Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa AS, terbitnya matahari dari barat. Walaupun akal manusia mungkin sukar memahami bagaimana peristiwa tersebut berlaku, seseorang mukmin menerima berita yang sahih daripada Rasulullah SAW dengan penuh keimanan. Kemudian pengajaran. Yang pertama, dunia ini tidak kekal dan pasti akan berakhir. Dan yang kedua, tanda-tanda hari kiamat mengingatkan manusia supaya sentiasa bertaubat. Yang ketiga, orang yang beriman perlu memperbanyakkan amal soleh sebelum datangnya fitnah akhir zaman. Dan yang terakhir, keimanan kepada perkara-perkara gaib merupakan ciri utama seorang mukmin. Kesimpulannya, tanda-tanda hari kiamat bukan untuk menimbulkan ketakutan semata-mata, tetapi sebagai peringatan agar manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai yang diajarkan dalam akidah At-Tahawiyah, seorang muslim wajib beriman kepada semua perkara yang sahih datang daripada Rasulullah SAW mengenai akhir zaman. Jadi apa yang saya nak cakap kat sini adalah orang yang paling bijak bukanlah orang yang mengetahui bila hari kiamat akan berlaku, tetapi yang paling bersedia apabila kiamat itu tiba. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.